Tu 3 beradik dah lepas tengah lah, 3 beradik. Sahabat aku Faizal, lepas tu Birah dia dah kena racun 2 orang. Okey. Okey, MAJM tu dah ready, dah siap. Aku pun dah set up, alhamdulillah. Okey. Assalamualaikum, selamat pagi-pagi, jumpa lagi dengan aku dengan Abad Kobia. Okey, selamat pagi. Assalamualaikum. Salam satu hobi. Okey geng, alhamdulillah. Hari ni aku kayak fishing lagi. Tapi cerita dah ni ayat besar. Hari ni 14 hari bulan. 14 hari bulan Jun 2025. Aku baru ya balik bertugas, so terus main sini. Sotong kereta tak ada, sotong kurita memang tak ada. Susah sekarang ni nak cari umpan kan. So hari ni aku guna pompon lah dengan sotong mati. InsyaAllah mudah-mudahan ada rezeki. Jumpa spot lancar. Alhamdulillah, selamat lah geng. Selamat berlepas. Hari ni aku on bottom je hari ni. Try tengok aku ada rezeki hari ni. 26, 27 hari bulan 5 tadi memang aku gasak lah. 27 hari bulan lagi banyak. Alhamdulillah. 11 ekor 91. Gelama papan 2. Jenahak 8. Alhamdulillah saiz padu-padu lah. Kira 800 gram ke atas lah. Adalah boleh lah buat lauk. Hari ni pun trik cari lauk, InsyaAllah mudah-mudahan ada strike, ada video. Okey, jumpa spot. Okey geng, siap lah setup. Sotong aku sekok jatuh geng. Aduh, sekok jatuh dalam laut. Sotong mati lah kan. Tapi tu dia, sotong hidup tak ada. Jatuh dalam laut tak dah sotong. Tinggal pompon ni pakai. InsyaAllah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Drop pertama. Habis pompon balik lah. Tu lah cerita lah. Habis pompon balik lah. Tu dah ubat lah. Bismillah. Tak upaya lah. Tu orang kata tak ada rezeki kan. Umpan sekok tu besar tu pompon ni, sotong gurita. InsyaAllah ada rezeki aku payung. Gerut. Tengok sangkut kat mana. Sangkut kat insang. Aduh.
Gelamu. Duduk atas laut geng. Kena pula ni. Allah. Ni goreng sambal bilis. Ni goreng sambal bilis telur mata. Padu. Berminyak mulut ni. Bukan ketika sembilan berminyak mulut kalau buat kari kan. Mi ni pun berminyak mulut ha. Sebab goreng dengan minyak. Okey geng, jom buat makan. Ada stripe pula aku payung. Ikan apa? No. Gurih geng. Kecil je pun.
padu geng, alun padu. Belah Penang gelap lah. Perembok Belah Penang. Belah Penang gelap. Ni ribut ni. Ni kami duduk tak lajur sangat. Dekat-dekat dengan pantai. Try main jeep tengok. Tu Penang gelap. Penang gelap. Ha, sana. Belah kita ni pun angin boleh tahan ni. Tambah bawa duduk bawah jambatan. Bawah jambatan lagi padu angin lah. Jambatan tu bawah ni. Ni ke jambatan ni memang mampu eh. Boleh berjoget lah duduk atas jambatan kalau Min. Alun padu geng. Padu geng, angin padu. Aku pun nak main botong pun tak jadi lah. Angin memang kuat eh. Ni kalau aku seorang ni aku balik lah. Ni sebab ada 3 orang member. Boleh gagah lagi lah. Ni kalau aku seorang ni aku balik lah. Alun padu. Oh. No. Oi. Ha. Sini alun lah. Jom lah, lepak tepi tu lah. Tak boleh mengai angin ni. Lepak tepi tu Sat. Jom lepak dulu Sat. Memang tak boleh mengai. Angin kuat. Ombak pun padu. Kita rehat dulu jap. Cuaca okey. Angin kuat. Jom kita rehat dulu. Angin kuat, alun pun padu. Semua nak rehat. Ni semua kayak kawan-kawan ni. MAG M2 ada 2 biji, 3 biji. Sekali dengan aku lah. Ni airbag sebiji. Airbag sebiji. Ni nampak kayu ni memang balik lah. Dapat gelama sekok lah. Satu gelama sekok. Ada 2 ekor. Sorry yang tu geruk-geruk bawah tu. Bawah kursi. Memang balik lah ni. Tak boleh buat apa, angin kuat. Tapi alhamdulillah lah, rezeki 20, 26, 27 aku dah gasak. Memang banyak lah, alhamdulillah.
panas. Dah. Semua makan angin dah ni. Rakan-rakan. Makan angin. Lepas tepi pantai. Cuaca pun dah gelap orang bawa. Memang gelap kau-kau lah. Tapi angin nampak. Tu lah. Sebab ada orang baru tu santai. Aduh. Bau-bau training. Training.